Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan tajuk model budaya dan pencapaian akademik persepsi guru tentang hubungan antara latar belakang budaya pelajar dengan prestasi di sekolah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Nabila binti Ahmad Safar, nombor matrik D2025 116582. Saya merupakan pelajar daripada Wizaga Sarjana Muna Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Nur Najwa binti Ibrahim dari Program Bimbingan dan Kaunseling. Nama Nur Aina Malaysia binti Sambil, nama matrik D2025 1139. Nama saya Siti Nafiqah Nasrul binti Zulkifli, nama matrik D2025 11170006. Nama saya Nur Batisha Amira binti Muhammad Faizu, nombor matrik D2025 11179918. Saya dari kos Pendidikan Kimia. Kajian laporan ini telah dilakukan secara temuduga di sebuah sekolah menengah seri berdasar besar bagi mengenal pasti persepsi guru terhadap hubungan antara belakang budaya pelajar dengan pencapaian akademik mereka. Bagi mengkaji dinamika model budaya dan pencapaian akademik di SMK Seri Bedinan, kajian ini mengaplikasikan pendekatan kaedah campuran iaitu kualitatif dan kuantitatif. Melalui terbentuk triangulasi data untuk menghubungkan analisis mikro dan mikro bagi memperoleh lebih daripada satu sumber data. Bagi teknik persampalan pula, pengkaji menggunakan persampalan bertujuan di mana pada fasa kuantitatif, pengkaji telah mengenal pasti guru selama 15 orang untuk diberikan borang soal selidik. Hal ini bagi memperoleh pengkaji mendapat data secara umum melalui soalan-soalan yang berada di borang soal selidik. Manakala bagi fasa kualitatif, dua orang informal utama telah dikenal pasti untuk ditemubual. Hal kerana mereka merupakan ejen sekolah yang mempunyai interaksi paling intim dengan struktur sosial pelajar di lapangan. Bagi pengumpulan data, pengkaji telah menggunakan dua sumber utama. Yang pertama adalah sumber data primer, iaitu pengkaji menggunakan borang soal selidik skala 5 lekat mata untuk meninjau corak umum persepsi guru secara mikro. Data primer ini diperkukuh lagi melalui pemerhatian bilik darjah dan temubual secara berstruktur untuk memperoleh maklumat mendalam yang tidak boleh didapati melalui borang soal selidik sahaja. Penggunaan kaedah kualitatif ini dijustifikasikan secara teoretikal melalui teori reproduksi sosial peer bonded. Melalui kata sosial ini, soal selidik sahaja tidak mampu mendedahkan ketidaksamaan. Oleh itu, temubual dan pemerhatian digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana habitus dan pemilikan modal budaya pelajar di luar bandar mempengaruhi tindakan serta keyakinan diri mereka di dalam bilik darjah. Yang kedua adalah sumber data sekunder. Apa itu sumber data sekunder? Sumber data sekunder merupakan satu rujukan dokumen atau artikel atau buku-buku ilmiah yang sedia ada sama ada di laman sesawang ataupun di perpustakaan. Rujukan ini bertujuan untuk membina instrumen yang sah dan memperoleh maklumat tambahan bagi menyokong naratif kajian. Bagi porsi di lapangan pula, kajian ini dijalankan secara sistematik melalui 3 fasa utama. Yang pertama adalah fasa pra-kajian, di mana pengkaji membuat permohonan secara rasmi untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak pentadbir sekolah. Yang kedua pula, pada hari kejadian, iaitu fasa pemerhatian, di mana pengkaji masuk ke dalam kelas untuk mencatat nota lapangan mengenai interaksi dan keyakinan diri pelajar semasa di dalam kelas. Dan yang ketiga adalah fasa yang terakhir, iaitu fasa temubual. Fasa temubual ini dijalankan secara bersemuka dan beretika bersama dengan dua informan utama yang telah dikenal pasti di dalam bilik mesyuarat kecil. Bagi mempersembahkan data yang diperoleh, data kuantitatif daripada borang soal selidik akan dianalisis secara deskriptif dan dipersembahkan dalam bentuk grafik atau carta. Manakala data kualitatif daripada sesi menemubual dan pemerhatian akan ditranskripsikan untuk analisis tematik lalu dipersembahkan dalam bentuk petikan naratif bagi menyokong hujah kajian. Antara cabaran semasa proses melakukan kajian ini ialah kami tidak mendapatkan sekolah yang bersesuaian dengan tajuk yang telah dipilih.
Selain itu, sebelum mendapatkan sekolah menengah Seri Berdana ini, kami menerima sebuah sekolah yang perlu menghantar surat secara bersemuka sehari sebelum melakukan temuduga. Tetapi pada akhirnya kami menerima tawaran daripada sekolah menengah Seri Berdana dan perlu datang pada keesokan harinya. Berdasarkan temubual bersama guru, kami mendapati bahawa murid yang daripada latar belakang kaum yang berbeza mempunyai gaya pembelajaran, cara berkomunikasi dan tahap penlibatan berbeza di dalam kelas. Perbezaan ini dipengaruhi oleh budaya dan nilai yang diamalkan oleh keluarga masing-masing. Guru juga menyatakan bahawa penguasaan bahasa juga penting dalam pencapaian akademik. Murid yang menguasai bahasa pengantar di sekolah lebih mudah memahami arahan dan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Guru juga menyatakan bahawa interaksi antara murid pelbagai kaum dapat meningkatkan kerjasama, meningkatkan motivasi dalam belajar dan keyakinan diri. Persekitaran yang harmoni dapat membantu murid belajar dengan lebih berkesan. Berikut merupakan catatan yang menunjukkan jantina responden di mana 80% guru perempuan dan 20% guru lelaki. Catatan yang kedua pula menunjukkan bangsa responden di mana 100% merupakan bangsa Melayu. Seterusnya ialah peringkat umur responden. Carta menunjukkan majoriti yang menjawab soal selidik adalah dari golongan 36 hingga 45 tahun. Carta yang keempat menunjukkan tempoh perkhidmatan responden. Sebanyak 53% adalah 10 hingga 15 tahun perkhidmatan responden yang mana merupakan majoriti. Seterusnya adalah graf yang menunjukkan persepsi guru terhadap model budaya pelajar. Kebanyakan guru bersetuju dan sangat setuju bagi kesemua soalan dan peratusan kurang setuju sangat rendah. Graf seterusnya menunjukkan hubungan antara model budaya dengan pencapaian akademik. Majoriti responden bersetuju terhadap hubungan ini. Akhir sekali, graf yang menunjukkan implikasi dan peranan sekolah dalam mobiliti sosial. Berdasarkan graf, responden bersetuju terhadap peranan sekolah sebagai ejen penting dalam meningkatkan mobiliti sosial. Di kajian ini, kami menemukan dua implikasi iaitu implikasi kepada murid dan implikasi kepada guru. Implikasi kepada murid. Kepelbagaian budaya membantu murid meningkatkan kemahiran komunikasi, toleransi dan kemampuan bekerjasama dengan individu yang berbeza latar belakang. Seterusnya, implikasi kepada guru dan sekolah. Guru perlu menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap kepelbagaian budaya murid. Sekolah juga perlu menyediakan lebih banyak aktiviti yang menggalakkan interaksi antara kaum bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang inklusif. Melalui pelaksanaan tugasan kerja lapangan ini, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam merapatkan jurang antara teori akademik sosiologi dengan realiti dunia pendidikan yang sebenar. Sebagai seorang bakal pendidik, tugasan ini mengubah cara pandangan saya terhadap dinamika bilik darjah. Secara keseluruhannya, kerja lapangan ini bukanlah sekadar satu proses pengumpulan data semata-mata, melainkan ia merupakan satu refleksi yang membina jiwa sosiologi dalam diri saya. Ia membuatkan saya lebih peka dan memahami bahawa di sebalik prestasi akademik seseorang pelajar, terdapat struktur sosial dan latar belakang budaya di sebaliknya yang akan menguatkan dan mempengaruhi perjalanan mereka. Melalui tugasan ini, saya dapat memahami dengan lebih mendalam tentang konsep modal budaya dan hubungannya dengan pencapaian akademik murid. Hasil temubual bersama guru mendapati bahawa sokongan daripada rumah, nilai keluarga dan latar belakang budaya sangat mempengaruhi prestasi murid. Selain itu juga, tugasan ini membantu saya memahami cabaran seorang guru dalam mengurus pelajar dalam pelbagai latar belakang. Hasil penemuan ini memberi kesedaran kepada saya bahawa setiap murid mempunyai kelebihan dan cabaran yang berbeza untuk mendapatkan pendidikan. Refleksi yang saya dapat daripada kajian ini juga menekankan kepentingan peranan guru dan sekolah dalam membantu mengurangkan jurang model budaya dalam kalangan pelajar. Guru ini bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, namun mereka sebagai ejen perubahan yang perlu peka terhadap kepelbagaian latar belakang pelajar. Apabila guru peka dalam latar belakang pelajar, guru dapat membantu memastikan kaedah pengajaran yang digunakan sesuai dengan keperluan semua pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang lemah bahasa lebih memerlukan penerangan yang lebih jelas atau pendekatan yang lebih mudah untuk difahami. Antara pengalaman yang saya dapat semasa menghasilkan kajian laporan ini ialah saya dapat pergi ke sebuah sekolah menengah yang mempunyai berbagai latar belakang budaya. Pengalaman ini merupakan pengalaman pertama saya
pergi ke sebuah sekolah bersama dengan rakan-rakan saya bagi melihat suasana pelajar yang berbagai kaum berinteraksi antara satu sama lain. Ini kerana saya bukan seorang pelajar sekolah menengah agama dan tidak terdedah dengan pelajar daripada kaum-kaum lain. Melalui kajian ini, saya memperoleh pengalaman yang sangat bermakna kerana dapat memahami dengan lebih mendalam cabaran yang dihadapi oleh guru dan pelajar dalam persekitaran sekolah yang mempunyai pelbagaian budaya. Selain itu, saya memahami bahawa pencapaian akademik bukan hanya bergantung kepada kebolehan pelajar, tapi turut dipengaruhi oleh bahasa, keluarga dan persekitaran sosial. Kajian ini juga membantu saya memahami bahawa guru bukan sahaja berfungsi sebagai penyampai ilmu, malah bertindak sebagai ejen perubahan sosial yang membantu mengurangkan jurang pendidikan. Secara keseluruhan, model budaya ini merupakan pengetahuan, kemahiran, bahasa, nilai serta amalan budaya yang dimiliki oleh seseorang individu yang diperoleh daripada keluarga, pendidikan serta persekitaran sosial. Apa yang dapat kami simpulkan, penggunaan bahasa merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran. Perkara ini amat membimbangkan di mana sekolah tersebut majoritinya adalah dari kaum Cina, iaitu bangsa Cina, di mana mereka tidak begitu fasih dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, apabila cikgu bertanya saya sekarang pukul berapa, meskipun sekarang pukul berapa, mereka masih tidak memahami dan memerlukan kawan bangsa sama bangsa mereka untuk menerjemahkan ke dalam bahasa tersebut dan mereka boleh menjawab soalan. Jadi perkara ini merisaukan pihak sekolah dan pihak sekolah mengadakan dan melaksanakan program intensif di mana mereka lebih mengutamakan menengah rendah untuk mengambil kelas tambahan bahasa Melayu terutamanya. Perkara ini adalah untuk memudahkan mereka untuk mengambil peperiksaan besar CJ peperiksaan SPM, di mana bahasa Melayu dan sejarah adalah subjek yang yang wajib lulus, dan perkara ini membantu murid-murid untuk mendapat keputusan yang cermat. Selain itu, aktiviti kurikulum turut menyumbang dalam pembentukan model budaya dengan meningkatkan pengalaman sosial dan budaya pelajar. Sebagai contoh, sekolah tersebut mereka sering mengadakan aktiviti yang melibatkan semua kaum, mengadakan pertandingan penulisan hot, bacaan Yasin serta sambutan penayaan. Walaupun pertandingan penulisan hot dan bacaan Yasin ini adalah lebih bertumpu kepada kaum Melayu, tetapi kaum selain Melayu iaitu Cina dan India, mereka turut ingin menyertai program tersebut secara sukarela. Perkara ini amat bagus dan pihak sekolah sangat berbesar hati dan terwujud untuk membuat aktiviti kurikulum yang lain kerana mendapat sambutan yang hangat. Jadi perkara ini sangat mengeratkan hubungan antara satu sama lain.